apa aktiviti? Makan, shopping, makan lagi, shopping lagi, balik. Balik. Last day kita hari ni. Last day kita hari ni. Hari ni hari ke Selasa, Rabu, Khamis, hari ke-6 kita berada di Bali. Semua dah packing-packing nak balik dah. Terima kasih Bali for the hospitality. Terima kasih Istana Villa Istana Semir dan mbak-mbak dan emas-emasnya yang banyak melayan kerenah budak-budak di Alice. Hopefully nak datang lagi ke Bali ni. Pengalaman lah. Experience kat Bali ni tak banyak sangat sebab tak explore betul-betul pun. Tapi shopping best lah. Makan pun okey-okey je tapi kering, tak berkuah dan bersambal. Siapa yang tak biasa makan sambal dinasihatkan untuk tak makan kalau tak sakit perut. Jalannya jam. Okay, semuanya baik-baik, sopan-sopan. Setakat ni kita orang tak adalah kena scam. Hari yang terakhir kita di Istana Semir, Bali. Kita akan shopping dulu. Kita orang semua akan shopping sampai pukul 4 petang. Sebabkan flight kita orang lebih kurang dalam pukul 7 malam. Baru kita semua akan ke Malaysia. Right, let's go. Selamat sore. Selamat pulang. Saya selamat pulang. Sore petang. Jom. Terima kasih semuanya. Pengalamannya sangat best untuk kami. Selamat tinggal Lopet. Bye-bye. Semoga ketemu di Malaysia. Di Malaysia. Ya, masuk konten. Masuk konten. Yeah. Carikan saya cewek. Cari. Everyone, Yes. we are going back to Semenyih today. Tak tahulah. Kumpul duit sikit lah. Ya. Nanti ada. Nanti saya kahwin sana. Oi, pula. Nak kahwin kat Malaysia. Abang Japor jatuh tangga. Mana? Oh. Jatuh tangga Abang Japor. Kat mana entah? Kat mana bos? Saya dah tahu kuta. Tapi kita dah pergi dah sini. Kita dah pergi, ada orang nak beli barang. Sebab first day dia tengok tak meyakin kan. Dari hari Isnin sampai Sabtu, sepatu baru beli. Sebut-sebut sepatu dah nak balik baru beli sepatunya. Sepatulah. Ni budak ni ada kes malam. Orang tu cakap tak nak dengar. Jangan lonok sangat. Saya tahu Kak Eva. Asyik nak bawa sepatu. Kita nak pergi bintang. Ambil. Ke tempat yang terakhir lah, Krishna ke tempat yang last. Mami awak beli apa Mami? Geleh. Batin, ngantuk. Ayo habiskan duit. Ayo, mari pulang ke sekolah. Ayo habiskan duit lagi. Shopping time. Keluarkan 3 apa? 3. Ada lagi. Ada. Bos. Yang mana tadi tak? Saya selesai sudah shopping di Bintang Mall. Lepas ni cari makan dulu kot. Kita sudah sampai di bebek tepi sawah. Selamat pulang. Nanti ketemu tahun depan. Semoga kita ketemu lagi. Tahun depan. Di Malaysia lah. Oh ya. Kalau Malaysia 2 tahun. Kita dah sampai dekat airport. Balik. Oh, balik. Rindu toyek. Tak boleh tak makan toyek. Toyek putih tak sedap tak cik. Toyek mango. Okay guys. Tunggukan vlog kami yang seterusnya sebab boardingnya pukul 6. Sekarang ni kita orang tengah check in luggage. Telefon semua tengok atas tu kan. Jadi sempat lagi shopping, tambah lagi. Cuba tekan pos beli apa ni. Okay, grup pertama check in. Ni grup kedua check in. Kelapa. Hai guys.
Lagi untuk souvenir saja. Tak susu saya. Packing dah murah-murah. Marah saya. Dia main lepek-lepek. Mentang-mentang murah. Lepek murah-murah. Sorry. Aduh. Macam melodi ya. Aku nak zoom ke sini. Kenapa kan? Ya, sabar. Sedikit kekabutan lah kat sini. Saya kabur gila tadi kan. Cari saya punya kuih Amanda. Tengok bapak saya punya. Saya betul-betul habiskan saya. 3 juta je change. Lepas tu saya habiskan dekat. Saya baru beli tadi guys. Balik. Tak dapat balik. Kita belajar. Belanja ke? Sini bisa curious. Okey. Boleh ikut sama teman saya. Terima kasih. Oh, makasih juga Dino. Mula kita layan dia orang dulu. Kita makan fancy, nak kan benda-benda dessert lah, kopi lah. Macam-macam. No, very the bapak-bapak. Apa lah diorang ni? Diorang ni very the maknya. Itu tinggal, ini tinggal. Tahu tak satu cerita? Kita orang dah masuk van tau. Tiba-tiba Nazif kata, dompet saya tertinggal. Kita orang punya driver patah balik tau. Nak pergi ambil dompet dia. Tapi sebenarnya guys, dompet dia dalam poket dia. Magic. Dia macam tak check betul-betul lah poket dia. Tak apa dia fikir pun saya tak tahu lah. Tak. Tadi tu tak jadi. Tadi boring. So kita bagi yang tak boring punya. Bye guys. Senang je jawab Apa? Baik awak mana baik awak? Ya kena nyak. Saya kena nyak mah. Bye guys. See you for the next video. Cakap boring. Three Stooges. Dia roommate juga. Guys, kita roommate yang paling cepat tersebut. Walaupun dia agensi, dia akan jadi busy musiki. Kita dah balik. Bye. See you next month. Next month honeymoon. Wow. Tak tahu tak, sepanjang jalan suara kita orang je bising. Bukan kita orang, kita orang. Sama tanpamu. Selamat pulang sekarang. Saya dah ngantuk. Saya ngantuk guys. Kalau saya ngantuk, apa? Makan. Sekejap. Satu lagi. Kalau ada kena. Dah sampai di Malaysia. Alhamdulillah, syukur pada ilahi. Alhamdulillah, syukur. Esok cuti lagi ni. Jumpa anda pada hari Isnin. Jumpa anda di hari Selasa. Macam Minta cuti awal. Nak minta cuti awal. Minta sekarang. Bos kat depan tu. Nak minta cuti sekarang. Kau main jauh lah nak ambil luggage pun. jauh benar. Ini kalau biar sikit lagi ni tahu-tahu jalan-jalan dah sampai rumah dah. Angkat beg dah dekat rumah dah. Tak, lagi tak ambil. Lagi tak ambil. Tapi tahu dah depan pintu rumah dah macam. Mana beg aku tadi? Naya. Naya Mak Karim lah. Naya Pak Karim. Apa pun, terima kasih kepada semua Peminat-peminat. peminat dan staff-staff Daily's yang bagi kerjasama semasa trip Bali. Sebab supir pun dah sampai sebelum supir mengamuk. So kita ambil bagasi, kita terus je vlog ni Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Balik makan. Sini. Balik makan budu.